Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga iaitu hari Isnin 27 hari bulan Julai 2026 Masihi bersama dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 7:12 minit malam. Seperti biasa, malam petang lah, petang masih petang lagi, tak maghrib lagi. Masih petang lagi. Seperti biasa untuk video kat sini seperti biasa lah. Video dah hari ni, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Kemarin selepas pada buat video dalam report kemarin, makan ada belakang kakak saya tak. Saya tunggu isyak lah semaya. Lepas isyak baru saya keluar pergi kedai Fikri seperti biasa lah. Minum ada seperti biasa. Lepas tu balik pada pukul 12:20 pagi seperti biasa. Lepas tu balik pada pukul 12 tak mau. 12:20 lepas tu pada tadi nak tidur, tak tidur pada tadi. Nak tidur jadi. Wah, no, ada. Jadi kacik gitu. Jadi kacik dah nak tidur. Lepas tu nyakit tali tidur saya ni. Dia mari teka-teka ni. Lepas tu tak tidur pada tadi. Semai subuh pada pukul 6:30. Lepas tu pada pukul 6:30 tu saya terus mandi, semai subuh, makan sarapan. Lepas tu dalam pukul 7:40 saya keluar pergi ke kedai Fikri minum pagi seperti biasa dah sebelum pergi kerja. Hari ni start kerja tempat baru sambung baru ni, sambung tahun lepas buat ada situ pun rumah tu nak renovate balik dah rumah tu. Ni nak buat kau tu pula. Hari tu buat store dan juga store dan dapur bawah tu kan. Lepas tu ni trik ni buat kau tu pula. Buat suduh depan. Garaj depan lah, garaj tu tempat parking kereta lah depan tu. Ada dah 16 panjang dah. 15 lebar, 23 panjang. 16 lebar. 16 lebar, 23 panjang. Gitulah kelepas gitu. Lepas tu siap hari ni pada lepas tu hari ni bahagian buat paket dengan kali lubang. 6 lubang tu ya. Dah siap buat kali tu kat 5 lubang. Esok pula tambah 10 lubang. Nak buat kali pula 10 lubang lagi tu. Pagi esok dah. Lepas tu balik tadi dalam pukul 3:40. Siap tadi dah ada 3:28. 3:40 balik rumah lah. Lepas tu bila balik rumah tu baru tahu dah bagi tu siapa tadi. Bagi TikTok ni. Siapa pada pukul 1:52. Lepas tu pas maya Zuhur, terus mandi. 4:10 tu maya Zuhur. Lepas tu sudah mengantuk tidur. Tiba-tiba sedar pada pukul 6:50 dah tadi sedar. Dah tu terus mandi semaya asar. Terus mai ke sini untuk buat video review ni dan juga terus buat video review terus buat video daily report. Okey, saya rasa sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.